Apa yang pelik tentang santan yang tak ramai orang tahu? Yang pertama, santan ni dia ada 90% kandungan lemak tepung. Tetapi lemak di dalam santan ni dia tidak bertukar menjadi lemak di dalam badan kita. Malah dia terus bertukar menjadi tenaga yang badan kita boleh gunakan. Yang kedua, santan boleh menyebabkan kita cepat kenyang, dan kenyang tu boleh bertahan dengan lama. Sebab tu penting masa anda sedang berdiet ni, anda makan masak lemak, anda makan nasi lemak, anda makan nasi minyak, anda makan masak asam pedas ke. Sebab tu penting semasa anda sedang berdiet ni, makan lauk tradisi kita yang berasaskan santan, contohnya macam masak lemak ataupun masak kari, dan juga masak kurma. Dan yang ketiga, santan tidak ada kolesterol, sebab kolesterol adalah daripada sumber haiwan sahaja. Sumber tumbuhan tidak ada kolesterol. Ini adalah fakta sains. Walaupun dekat santan kotak tu dah tertulis makanan tanpa kolesterol, tapi masih lagi ramai orang menganggap santan ni ada kolesterol. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan tidak ada kolesterol. Jadi jangan takut untuk makan santan. Sama ada santan segar ataupun santan kotak, anda boleh makan. Okay? So anda tahu kan